kebanyakannya sejak orang Sabah. Bila Abang mau bayar itu 40% untuk sudah bayar. Belum. You dengar jap. Dengar dulu. You dengar kempen orang. Dengar saya PM. Saksi ya, saksi. Dengar. Okey. Jangan tak dengar, tak dengar jadi mereka. Betul. Berapa kita ambil daripada Sabah? Apa dia? Berapa hasil kita dapat? 40%. Saya mau cari berapa wang kita dapat daripada Sabah? Petrol. Cakaplah. Saya pun tidak tahu. Okey, saya beritahu. 10 billion. 10 billion. So Okey, dengar kita. Berapa kita bagi daripada Sabah? 6.9. 17 billion. Kalau infra, You cakap obligation, berapa kita ambil pun you tak tahu. Berapa kita bagi pun you tak tahu. You belajar dulu. Yes, you dengar. You must know berapa kita ambil. Okey. 10 berapa billion. kita bagi? 17 billion. Udah kita 40% lagi. Okey. Ya, bincang elok. Berapa kita bagi? 17. Dari mana 7 itu? Dari negeri Semenanjung. Assalamualaikum guys. Salam PN Best. Hari ini viral di mana-mana. Salah satu video yang paling lucu saya rasa yang pernah saya tonton, tapi juga paling menyakitkan untuk kita orang Sabah. Okey, dalam video berkenaan dipaparkan Perdana Menteri kita PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan tinjauan di Pasar Gaya Street kalau tidak salah saya, tapi di pasar lah. Kemudian ketika membuat tinjauan berkenaan, PMX telah pun disapa oleh orang awam yang bertanyakan tentang pemberian wang 40% yang sepatutnya diberikan hasil daripada negeri Sabah. Tetapi macam biasa, PMX kita akan menggunakan perkataan-perkataan hikmat beliau seperti harus berunding, sudah diberi, macam tu kan. Tapi itu kita tolak tepi. Yang paling lawak adalah apabila PMX, menyatakan bahawa hasil Sabah adalah ringgit Malaysia 10 bilion. Tapi kerajaan bagi ringgit Malaysia 17 bilion. Dan beliau bertanya, dari mana dapat 7 bilion? Jawapan yang PMX bagi adalah, negeri-negeri Semenanjung memberikan Sabah 7 bilion. Saya ulang, negeri-negeri Semenanjung memberikan Sabah 7 bilion. Sebutkan negeri mana yang bagi Sabah 7 bilion, ya Allah.